jom kita tengok soalan yang seterusnya. Apakah faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia? Ni pun kita dah belajar dah. Jawapan dia senang sahaja. Iklim betul, penduduk tidak. Pengangkutan pun tidak. Bentuk muka bumi, ya. Jadi jawapan dia adalah B. Selain daripada iklim dan juga bentuk muka bumi, ada lagi dua faktor lain yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan ni. Saliran dan juga tanih. Betul. Saliran. Ini kena terus ingat Terus ingat. Jangan nanti-nanti. Okay. So ada 4 faktor ni kena ingat. Key point dia adalah semula jadi. Nampak tak perkataan? Semula jadi tu. So of course faktor-faktornya pun semula jadi juga. Kita dah belajar juga untuk topik ini. Okay. Clear tak? Okay. Soalan ni terus ingat tau. Nanti kalau soalan tu keluar, so awak dah boleh jawab.